Yang dibangkitkan juga adalah mengenai isu lot-lot Bumiputera yang tak terjual. Sekarang ni kita buat satu mekanisme. Dulu ni lambat, dia punya mekanisme dia. Sekarang ni kerajaan negeri menyerahkan satu tugas pada anak syarikat PKNK Darul Aman Aset untuk dan mewujudkan pegawai untuk mengendalikan penjualan. Kita dulu kita dapat beberapa isu. Kata pemaju dia kata jual tak laku. Kata yang si pembeli Bumiputera kata kami nak pergi beli, dia kata tak ada. Ini antara dua isu yang sedang berlaku. Jadi untuk berlaku adil, kita kata pada maju, untuk mohon ni sila beri rumah-rumah berkenaan kepada syarikat milik kerajaan untuk dipasarkan. Setelah satu tempoh, pasar tak laku, maka dia akan buat satu recommendation kepada kerajaan, tak apa, kita release. Kalau betul-betul genuine, tak laku. Jadi tak ada masalah, fair. Untuk pemaju pun adil, untuk pembeli pun pembeli Bumiputera pun adil. Sebab itu untuk kota Bumiputera. Dan mengenai shopping seperti mana disebutkan ataupun tukar milik ni, iaitu ada tanah Bumiputera, tanah Rizal Melayu nak ditukar majukan ni, sebenarnya kita sekarang ni dah tak beku dah. Lama dah, setahun dah kita dah ada satu dasar dan kita pun memproseskan sekarang. Cuma ada lulus, ada tak lulus lah. Tapi yang saya nak sebutkan di antara kriteria yang kita beri kelulusan adalah hak komersial kita beri. Itu. Jadi sebagai kita tahu bahawa perniagaan ni lah perbilang kaum. Perlu ada perbilang kaum dalam perniagaan. Jadi kalau bentuk komersial tu kita bagi. Mungkin ada sebab-sebab lain tu kita akan pertimbang. Jadi tidak ada timbul soal tak berlaku dah pembekuan pada ketika ini. Dan kita harap masalah ni akan meringankan beban juga pemaju-pemaju yang mungkin duk tunggu dasar. Sebenarnya kita dah proseskan sekarang. Mengenai isu harga rumah naik disebut di fakta tadi, mungkin isu tu berlaku di Alostak je. Di Alostak dia tak berlaku di Sengam Tani kerana kita tak ada sekatan apa Sengam Tani. Tanah freehold di Kulim, di tempat-tempat lain. Di Alostak ni oleh kerana masalah kos tanah di Alostak meningkat dan terpaksa kena tambun. Selain daripada masalah Alostak ni, kawalan kepada syarat-syarat yang saya sebutkan tadi, syarat banjir dia, syarat terpaksa menggunakan takungan dan sebagainya. Jadi dia menyebabkan kos tinggi. Artinya dengan kita seperti yang disebutkan oleh Menteri Besar, iaitu Alostak ni akan jadi bandar pentadbiran. Kita akan buka dia punya tekanan yang ada Alostak ni, kita akan di Pokok Senar akan jadi satu bandar. Kita akan buka bandar di Pokok Senar, Bukit Pinang dan sebagainya di sekeliling. Akan kita wujudkan bandar-bandar untuk membolehkan pembeli-pembeli. Tapi bagi Alostak ni kita akan jadi satu compact city selepas pada. Oleh kerana harga mahal, dia akan kita galakkan high rise, iaitu multi story dengan design, iaitu bangunan bertingkat. Untuk landing ataupun untuk bangunan yang ada atas tanah dah cukup mahal untuk dibina di Alostak ni. Landed property ni dah kira cukup mahal.